Saya harap keputusan yang saya buat ni adalah yang terbaik untuk isteri saya dan juga Aisyah. Saya setuju kahwin dengan awak. Kenapa tak pakai terus cincin tu? Ni, cincin aku. Habis cincin siapa? Cincin kahwin ke tu? Siapa pula yang nak kahwin? Kau ingat tak aku pernah cakap dengan kau? Kalau aku jumpa calon yang sesuai untuk Adam, aku nak jodohkan dia orang. Ni cincin kahwin Adam. Siapa calon yang sesuai sangat untuk Adam tu? Ha? Ca, ini bukan masanya kau nak fikir betul ke tak betul ke. Kau dah buat keputusan dah pun kan? Betul tu. Kalau niat kita baik, semuanya akan jadi baik. Betul tu. Dengar tu cakap Mak. Sekarang ni kita tenang-tenang dulu. Janganlah. Mak, terima kasih tau. Sebab Mak anggap Aisyah macam anak Mak sendiri. Terima kasih juga sebab Mak sudi bagi Aisyah menumpang kasih seorang ibu. Jangan cakap macam tu. Mak dah anggap Aisyah macam anak kandung Mak sendiri tau. Gembira Aisyah, gembira Mak. Sedih Aisyah, Mak lagi sedih. Jangan fikir dah. Sekarang ni, Mak yang dah tak sabar nak tengok Aisyah naik pelamin. Kau ni tak betul lah, Fah. Aku dah nasihatkan kau, kau tetap tak nak dengarkan. Kau tahu tak, aku sebagai kawan, aku tak nak kau makan hati hidup memadu. Tak, Su. Aku tahu risikonya dan aku percaya inilah jalan yang terbaik untuk aku dengan Adam. Baik part mana? Cuba kau cakap dengan aku. Ya, aku... habis Adam happy lah. Dia ikut je. Dia terpaksa beralah. Faham. Bila majlis? Hujung bulan ni insyaAllah. Su, aku tahu kau tak suka dengan keputusan aku ni. Tapi aku dah buat keputusan. Dan aku percaya dekat Aisyah. Aisyah, kawan Natilia tu,